Bas dan kemalangan berpisah tiada. Pada pagi Isnin 9 Jun 2025, di mana moral masih ambil mood raya, tapi mood raya itu hilang apabila kita kejutkan dengan tragedi kemalangan bas express yang membawa 42 bakal pendidik iaitu pelajar daripada UPSI. Bas yang bertolak dari Jertih ke Ngapu menuju ke Tanjung Malim Perak membawa sebanyak 42 orang pelajar. 15 pelajar berusia 21 hingga 23 tahun maut di tempat kejadian dan 33 lagi alami cedera. Bas ini merupakan sewan khas pelajar UPSI dari Pantai Timur untuk balik ke kampus lepas tamat cuti perayaan. Menurut Selatan Awal Polis, bas dilaporkan telah hilang kawalan, melanggar semua MPB dan kemudian terbabas melanggar divider jalan hingga terbalik ke dalam parit. Menurut laporan beberapa saksi yang kita membual, saksi pertama, Nur Idina Yamin Guri berkata dia terhidu bau hangit dan bas terbuyung ayam sebelum terbalik. Seorang lagi saksi, Lili Suziana berkata pemandu memandu bas terlalu laju dan dia telah menegur pemandu tersebut berkali-kali supaya tidak memandu dengan laju. Namun, kekurangan itu tidak diandalkan oleh pemandu. Video dashcam menunjukkan bas dilihat dipower dengan sangat laju dan telah memotor sebuah kenderaan sebelum melanggar MPV Al-Azhar berwarna merah. Ketua Polis Perak, Datuk Nur Ishak Nordik berkata, keadaan jalan kerici yang sangat gelap, sempit, berbukit dan selekuk tajam mungkin jadi faktor kemalangan. Namun, beliau tidak menolak unsur kecuaian pemandu dan masalah teknikal seperti kegagalan brek yang menjadi punca kemalangan. Apa yang lebih mengejutkan ialah menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, pemandu bas yang merupakan seorang pemandu lori ada 18 saman, 13 daripadanya kesalahan pandu laju. Bas tu pula ada 21 saman trafik di mana 16 sudah menjatuh hukum dan 5 masih dalam siasatan. Sampai bila kita nak tengok orang hilang nyawa kerana tak teramalkan budaya keselamatan ini? Mana SOP bas? Mana audit keselamatan operator bas? Macam mana yang pemandu bas ini boleh ada 18 saman tapi boleh bawa bas macam biasa? Adakah nyawa manusia ini sebenarnya tiada nilai? Yang bernilai di mata mereka hanyalah duit untung sahaja. Dari personal experience sendiri, driver bas ni antara pemandu yang paling baral, tak boleh kena tegur dan bawa ikut sedap tekak tu. Asal cepat sampai, semua orang hidup, cukup dah bagi dia. Bawa laju itu normal, tegur sikit tak boleh, nanti disuruh kita bawa bas. Ya betul, bukan semua orang macam tu. Tapi, tanyalah sesiapa pun yang pernah naik bas. Memang inilah tipikal driver bas yang korang akan jumpa setiap hari. Agak mean, tapi tidak pernah baik hati. Tapi yang paling aku tak suka sekali ialah budaya lepas tangan masyarakat. Cepat menyalahkan nasib, tapi kurang menuntut accountability dari pemandu dan operator. Driver salahkan brake, company bas salahkan driver, cakap bas well maintained. So, siapa yang salah sekarang ni? Takdir. 15 pelajar universiti ni tidak meninggal kerana takdir. Stop it. I'm sick of hearing this. Mereka meninggal kerana kelalaian yang telah diinstitusikan. Kerana sistem yang dah lama menjadikan keselamatan sebagai perbelanjaan boleh dipotong dalam bajet ni. The failure has become a system itself. Ini pelanggaran hak mutlak terhadap duty of care. Inilah yang terjadi bila nyawa manusia hanya dijadikan sebagai angka di dalam statistik harian. Tiap kali bas awam meluncur dapat audit tanpa servis, dipandu driver yang ada 20 saman, bawa nyawa orang, kemudian langkah orang menyebabkan kematian, itu bukan accident. Itu ialah willful negligence. Tapi itulah, benda macam ni tak boleh borak kat negara ni, sebab semua benda yang terjadi dalam dunia ni akan dicop sebagai takdir. Jika tragedi ini tidak ubah sikap semua orang untuk bertindak secara moral,
demi setiap manusia. Soal saya ialah bukan apa yang telah berlaku, tapi siapa lagi yang perlu mati sebelum kita sedar. Ia sangat memalukan kerana benda ni telah makan terlalu banyak nyawa. Cukuplah kita siasat selepas tragedi. Ambil masa untuk berubah.